Bangun. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Terima kasih, Cikgu. Okey, apa khabar semua sihat? Alhamdulillah, Cikgu. Kamu baik. Baik, Cikgu. Sihat, Cikgu. Makan dulu, makan. Alhamdulillah, Cikgu. Dia sihat. Siapa tak sihat? Saya, Cikgu. Dah sini. Siapa tak sihat? Saya tegak, Cikgu. Aku buat. Okey. Kita nak mula diri kita ni, tapi dulu kita ada kita hari ni. Makanan semua terjaga. Betul? Tengok video dulu. Baiklah. Video. Ini Alhamdulillah. Cikgu ni pimpin, Cikgu. Pimpin. Kenapa kena ni, Cikgu? Okey, jadi semua. Cikgu. Boleh, Cikgu. Best pimpin. Asal. Cikgu. Api, gelaklah api. Mari aman jaga sehat, makanan yang berkhasiat, tubuh badan sehat, suku-suku harus Tadi ada sayur. ada nasi. Okey lagi. Ada biji. Betul. Jadi kita sebenarnya hari ni kita nak ada apa ni? Yang tentang Piramid makanan. betul. Wah, tahu dia ni. Loh, lagi makan. Ini nak belajar kan? Loh. Okey. Jadi kata dia tak gambar. Okey, jadi kalau kamu semua ni dah fikir harapan ni, tak kamu boleh jelaskan tak gambar pertama, gambar kedua, gambar tiga dan gambar keempat ni gelas makanan apa? Saya Cikgu. Cikgu saya. Yang warna hijau tu sayur. Lepas tu ada buah goreng, ada buah kiwi, ada buah lemon, ada buah bawang putih, ada carrot. Itu semua sayur-sayuran dan buah-buahan, Cikgu. Okey, dia dah siap. Gelas dia vitamin dan nutrisi. Gimana? Video saya cuba. Okey, Amzal. Saya tengok benda yang sedap tu. Dari biasa benda-benda macam ni orang kelaskan untuk tambah lemak. Jadi saya kelaskan lemak betul cikgu? Betul. Cikgu. Ada yang diam. Saya rasa gambar yang kedua tu ada roti, ada kacang, ada mi, ada jagung. tu makaroni. Makaroni. Saya rasa ni karbohidrat tu. Karbohidrat. Okey, betul. Jadi dah sikit yang Hafiz cuba Hafiz. Hafiz cuba Hafiz. Habis. Ni je. Takut lah nampak ni. Okey, apa kita nak nama? Dia bagi Ni cikgu. Otak. Cikgu
saya jawab. Saya jawab. Yang tu ada daging, ada ayam, ada ikan, ada telur, ada susu dan jadi, ada udang, ada lapisan daging. Itu semua protein. Itu yang itu protein tu otak tu. Siapa yang salah itu? Protein tadi. Atas salah. Tak apa salah. Salah. Saya kata apa? Oh, okey. Okey, jadi kita akan mulakan aktiviti pertama kita. Yeay! Activity, yeay! Kita bernama aktiviti gambar jadi ayat. Gambar Gambar jadi ayat. Gambar jadi ayat. Okey. Pertama sekali saya nak kamu semua duduk dalam kumpulan dulu. Kumpulan. Okey. Saya nak gini. Dia nak awak lah. Okey. Apa yang saya tanya? Saya habis lah. Saya nak sama Ashraf ni tu kat belakang ni. Okey, boleh. Saya tak nak pegang mata tapi terpaksa. Tolonglah, Afi. Yelah, boleh lah. Kita kawan kan? Boleh. Okey, dalam kumpulan dulu. Okey, tu. Saya nak habis tu. Okey, boleh. Okey, cikgu akan bagikan. Cikgu Hafiz ni nak air. Hafiz ni nak air. Habis lah tu. Itu habis sampah-sampah tu. Okey, cikgu akan bagi PowerPoint. Wah, betul. Ini. Biasa ada biru kan? Yang kumpulan dapat satu. Saya nak ada biru. Awak nak apa habis? Sebut biru. Awak nak apa habis? Warna biru dia nak pilih. Awak nak apa habis? Saya kumpulan Ashraf di dua belakang. Saya warna merah. Kenapa kita orang kuning ni tu? Kuning busuk lah tu. Oh. Boleh tinggi kali lagi. Ini kenapa? Sudah aku yang bikin tukar tak? Okey, sabar cuba. Sabar cikgu akan sebelum tu cikgu akan buat roda tak ada impian ni tu. Roda impian. Wah, roda. Biasanya. Cikgu letak nama cikgu. Oh, bukan nama lah. Ini kelas dia. Bukan lepas dah cikgu. Saya nampak suap win okey. Saya ingat nama. Tapi dah ada dia. Bawah itu ada biru. Lemak kan? Jadi kat sini tiga kelas makanan. Mana lagi satu tu? Mana yang kita ada tiga bulan. Oh, lupa. Ya, cikgu. Jangan tekan sini. Setiap bulan akan secara awak akan dapat satu kelas. Kami biru pertama. Siapa pertama? Kami kat biru. Kita pusing dulu. Boleh. Okey, kesempatan ambil yang dapat kamu. Okey, saya pula. Syaf, lihat tulisan saya. Berapa? Lemak. Kat biru. Awak dapat kali ni. Lemak. Okey, lemak. Sama lemak. Biar saya tengok. Ayolah. Ibu dia jorang ibu. Ibu mau ibu. Tapi dapat vitamin dan mineral. Okey, jadi wakil setiap bulan boleh datang dapat. Habis. Itu ambil kad gambar. Boleh tu. Bagilah Syaf. Ya, Syaf tu. Ini apa? Air lemak. Betul lah cikgu. Tetapi pekerjaan. Cikgu kami karbohidrat. Cikgu nak karbohidrat. Mana saya punya ibu? Okey. Ibu habis pada saya ibu. Kau punya apa sini? Lemak. Vitamin dan mineral. Lemak, lemak. Ibu ini tadi ibu.
bulan dah. Bulan. Bulan apa? Sembilan lah. Ada dah habisnya. Okey, jadi dekat setiap kat gambar tu ada frasa dan juga ayat kan? Betul. Gambar sebenarnya ada frasa betul. Betul, ada frasa. Okey. Yang sebelah kiri ni frasa ni berkaitan dengan gelas makanan. Contohnya macam kelautan dapat lemak. Okay, jadi sini dia berkaitan lemak. Betul. Okey. Di sebelah kanan kita adalah seperti kan makanan. Hijau. Okey, saya cuba dulu. Jadi kat sini ada dua frasa. Jadi cikgu nak kamu cuba gabungkan dua frasa ni untuk bentuk satu ayat yang besar. Okey, boleh tak? Cikgu, boleh tak susah sangat? Boleh. Ini mainan saya. Satu gambar, satu ayat. Boleh? Okey. Saya dua. Apa siapa pergi benar ni cikgu? Okey, dah boleh sekarang kan? Sekarang. Aku cikgu saya dah start. Pisang. Cikgu ni lemon ke oren ke? Oren tu oren. Oren ke? Patut dah warna dia oren tu. Habis ni. Tapi dia buat lawa Cikgu ini oren juga ke tu? Warna oren tu? Itu oren tapi itu lobak. Bukan semua oren tu oren. Ini tak warna merah pun cikgu. Memang panggilan ini. Tapi Okay, semua boleh buat eh? Boleh. Kita cuba dulu kalau salah ni. salah tanya. Sabar, ada satu. Satu lah. Sabar apa lagi? Lupa. Sebab ni ada ni. Plastik sini. Lagi aku ni. Gambar. Dekat gambar tu dekat papan putih ni. Cikgu, strawberry bahasa Melayu apa cikgu? Oh, sini boleh jangan tak? Mengganggu saya lah. Rasyat. Okey, sama. Kamu semua nak beri masa dalam 2 minit eh. Boleh buat santai. Baik, cikgu. Strawberry ni tak Ustaz, bersih. awak sakit eh? Saya boleh. Salam boleh. Bila saya Kan asal kan betul tak? Semua ni memang punya bercik banyak. Cikgu dah siap? Dah siap? cuba. Bulan akhir dah siap? Bulan akhir saya dah siap ke? Itu habis bila macam ni. Kenapa tu habis? Dia tak tahu cikgu dia nak sambung ayat. Strawberry lagi vitamin C. Ini salah sini. Cikgu. Cikgu. Ni ada. Boleh beri. Salah Cikgu, patah langit. Cikgu tak boleh tanya. Jangan tahu kan? Betul tak? Lambat aku lagi. Batak betul tak? Itu tak habis. Habis dia salah dia. Ya sini awak betul. Support kau awak tu. Anak. Awak pun cuma datang lagi eh? Dapat-dapat. Apa itu? Kita buat sikit. Dari mana dia? Macam dulu getar. Saya memang tak biasa makan. Ya ke? Awak rasa lemak? Yo, agak banyak ini. Dia digunakan yang habis. Selesai. Siap. Kita nak sampai. Okey, kalau semua dah siap, lepas tu kita
kita apa? Kita nak okey, perpustakaan kumpulan. Jadi kumpulan kita makin kumpulan habis semua ahli kumpulan ni akan dapat bacakan ayat yang kamu tulis dalam ini. Ayo. Saya sebagai saya dulu tu apa tu saya saya sebagai ketua kumpulan lemak akan petang aja Ashraf ini Ashraf ni tangan mana pun boleh. Okey kawan-kawan, jom kita tengok ayat ni. Yang pertama, burger mengandungi lemak dari daging yang tidak sesuai untuk diet. Yang kedua, pizza mengandungi lemak tepung dan merupakan pilihan makanan ringan dan menyenangkan. Yang ketiga, sausage mengandungi lemak tebu dan perlu dimakan berhati-hati. Yang terakhir pula, cheese ataupun keju ni, keju mengandungi lemak tebu dan memberi kenyang lebih lama. Wah. Hebat punya. Saya mantap. Saya tukar. Ni merupakan sumber karbohidrat untuk meningkatkan daya fokus. Lalu Yang kedua, roti. Roti mengandungi karbohidrat untuk menyediakan sumber serat. Yang ketiga, kentang mengandungi sumber karbohidrat yang membantu menstabilkan paras gula darah. Yang keempat, nasi mengandungi sumber karbohidrat untuk memberi tenaga. Terima kasih. dari mana tu? Main-main dah berani. Tapi dia takut dah ni. Beberapa kali salah dia. Cikgu, umur abang ni berapa? Cikgu boleh baca cikgu. Yang pertama, pisah. Saya suka pisah. Okey, yang ini cepat. Pisah mengandungi kalium dan membantu mengatur tekanan darah. Betul tak? Sedangkan pisang yang kedua, strawberry mengandungi vitamin C yang meningkatkan kecantikan kulit. Yang ketiga, saya baca lah. Itu lah. Sejujurnya saya nak baca macam ni. Buah oren mengandungi vitamin C Baca pun tak reti ke? yang boleh Azimi kenapa kapal macam ni? Meningkatkan sistem imun tubuh. Lepas tu lobak merah. Lobak merah mengandungi vitamin A yang Bosan yang ni boleh membantu saya macam ni apa? Yang boleh membantu menjaga penglihatan. Siapa? Harus banyak mata. Dia dah jadi game coach cikgu. Boleh lah. Dan tengok, nanti cikgu tengok saya live streaming. Dah dia dah dia berlawan dia. Kenapa dia begini? Cikgu boleh. Okey, memandangkan kamu semua dah pandai bina ayat dan ini pandai susun asal dari ayat juga. Jadi cikgu nak kita main di wilayah. Yeay! Kami juga ni. Kita main di wilayah. Main kita quiz.
main quiz, tapi dia makanan cuma tenaga. Jadi kita okay, apa yang kita buat? Aktiviti susun ayat. Jangan kenal jauh. Kita main aktiviti dulu. Boleh? Dua, satu. Set. Go. Air. Cikgu. Yang mana? Pertama. Air. Sebab dia dua besar dulu. Okey, air. Cikgu. Apa tu? Aduh, kacau lah. Sekejap. Tapi cikgu saya ada nampak air saya macam ni. Okey. Lepas tu apa? Air penting. Air penting. Air penting, cikgu. Okey. Untuk. Bukan badan. Sihat. Badan. Sehat. Yeay. Pandai Nabi. Saya cikgu. Dan Tuan sempatlah. Badan kita. Ini tak susah sikit. Badan kita berfungsi. Berfungsi. Sebagai sebagai sumber tenaga. Ni kek coklat. Saya suka makan kek coklat. Manis. Tanya lah pasal. Betul lah tu. Itulah. Sangat. Makan. Tapi salah. Dan. Enak. Makanan cikgu. Makanan. Dia tahu tak tahu. Dia makanan macam mana? Baik, boleh besar. Makanan seperti sarapan. Biskut. Okey, biskut. Makanan Aku lagi kenapa api? Sangat. Untuk. Sangat itu. Sebab saya betul. Sangat. Saya sesuai untuk sarapan. Oh, dah sesuai. Kami tak tahu. Ini kata ini. Okey, dah. Bagus. Okey, ni minuman apa? Minuman itu. Minuman. Biskit apa tak panas. Minuman coklat panas. Betul tak? Panas. Banyak kan? Bagi saya dulu. Kita juga tahu skor. Duit dah. Okey, jadi dah selesai dah kita. Dapat lagi tu. Apa cikgu tadi Hasbi pun bising saya. Dia dah lapar dah. Apa nanti kita dah terus kita cikgu panas tak bagus. Okey. Cikgu dah boleh padam ke? Sekejap. Sabarlah, Hafiz ni.
trailer nak berikan rumusan pelajaran. Saya Ya, siapa dia? Ini pula. Pemata Tadi saya belajar tentang piramid makanan. Lepas itu, saya belajar juga tentang falsafah. Dari masa tu dapat Frasa saya tahu ayat. Perkataan. Hari ini pula Okey cikgu, hari ini saya belajar tentang piramid makanan. Saya terdiri daripada vitamin dan mineral, lemak, karbohidrat, Cikgu, diamlah, dan protein. Okey. Ini kelas berapa yakin? Percaya je. Hari ini saya belajar buat ayat itu. Jadi awak dah panggil lah buat ayat. boleh lah. Program dah. Boleh tu. Maka tulisan ke dari ni pelajaran ni pada hari ni. Yeay. Habis habis Dah rasa lama. Makan dah cuci tangan dulu. Dia tidak tanya cikgu. Saya pelajari itu selesai.